Hai adik-adik, hari ni Uncle Mel nak kongsi satu kisah yang sangat menyentuh hati. Cerita ni berlaku di sebuah negara yang jauh dari kita. Negara yang penuh dengan muzik, bola sepak dan budaya yang meriah. Negara itu namanya Brazil. Brazil, tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal bola. Bukan juga tentang penyanyi atau pemain terkenal. Hari ni kita nak kenal seorang budak lelaki. Biasa saja orangnya, tapi semangat dia luar biasa. Nama dia Santiago. Umur dia baru 11 tahun. Tapi apa yang dia buat ramai orang dewasa tersentak. Termasuklah Uncle Mel sendiri. Setiap minggu, Santiago akan datang ke sebuah kedai telefon. Kadang tu 2 kali seminggu, kadang 3. Tapi peliknya, dia tak pernah beli apa-apa. Dia tak main game. Dia tak tengok YouTube. Dia cuma berdiri diam depan satu telefon demo. Dengan tangan kecil dia buka internet dan satu lagi tangan dia pegang pensel dan kertas. Dia tulis sesuatu, kadang-kadang lama, kadang-kadang sampai orang kedai pun tukar giliran kerja. Budak lain mungkin datang nak tengok telefon baru atau cuba game. Tapi Santiago, dia datang nak belajar. Satu hari, pakcik pengurus kedai tertanya-tanya, kenapa ya budak ni selalu datang, tapi tak buat benda pelik-pelik? Lalu dia pun tegur, adik tengah buat apa tu setiap kali datang? Santiago angkat muka perlahan, senyum kecil. Dan dengan nada jujur, dia jawab, saya tengah buat kerja sekolah, pakcik, rumah saya tak ada internet. Waktu tu, pakcik pengurus terdiam. Macam tak percaya, tapi hati dia rasa sebab. Rupa-rupanya, Santiago datang dari keluarga yang sangat sederhana. Rumah dia kecil, tiada telefon pintar, tiada wifi. Ibu dan ayah dia pun hanya bekerja biasa. Mereka sayangkan Santiago, tapi tak mampu sediakan kemudahan macam orang lain. Di sekolah Santiago pula, memang ada tablet. Tapi, cuma 12 buah untuk ratusan murid. Dan internet sekolah pun kadang ada, kadang tak. Tapi, Santiago tak pernah guna semua tu sebagai alasan. Dia tahu dia kena belajar. Dia tahu ilmu penting. Jadi dia cari cara. Dia usaha. Dia jalan kaki ke kedai telefon. Dan guna apa yang ada untuk capai apa yang dia nak. Sejak hari itu, pakcik pengurus beri dia guna tablet demo yang lebih besar dan jelas. Supaya dia lebih selesa buat kerja sekolah. Setiap kali Santiago datang, pakcik tu senyum. Kadang dia bagi air, kadang dia bagi biskut. Dia tahu, dalam dunia yang laju dan sibuk ni, budak macam Santiago patut dibantu, bukan dibiar. Satu hari, seorang pekerja di kedai tu nampak Santiago sedang tekun belajar. Dia senyap-senyap rakam, bukan untuk viralkan, tapi untuk simpan kenangan. Tapi bila dia kongsi video itu, tak disangka, ia meletup di media sosial. Ramai yang tonton, ramai yang komen, siapa budak ni? Hebatnya semangat dia. Anak kecil yang eja kita makna usaha. Dan tahu tak apa jadi selepas itu? Samsung Brazil sendiri tengok video tu. Mereka kagum. Lalu, mereka pun datang ke rumah Santiago. Dengan senyuman dan tangan penuh hadiah, mereka serahkan 2 buah tablet baru. Bukan itu saja, tablet tu lengkap dengan internet percuma untuk keluarganya. Waktu tu, Santiago peluk ibunya. Matanya berkaca. Tapi dia senyum, dan dia tak banyak cakap. Sebab bagi dia cuma nak belajar. Itu saja. Dan sekarang, dia boleh belajar di rumah, dengan tenang. Tak perlu berjalan jauh ke kedai. Tak perlu berdiri lama. Tak perlu tunggu giliran. Tapi kisah Santiago bukan sekadar tentang hadiah. Ia tentang semangat, tentang ketekunan, tentang seorang budak kecil yang tak tunggu cukup semua baru mula. Dia mula dengan apa yang dia ada. Adik-adik, kadang-kadang kita merungut bila telefon lambat, bila wifi slow, bila cikgu bagi kerja sekolah. Tapi lihatlah Santiago. Dia tak ada semua tu, tapi dia tetap berusaha. Uncle Mel nak pesan satu je hari ini. Kalau kita betul-betul nak belajar, kalau kita betul-betul nak berjaya, kita akan cari cara, bukan cari alasan. Ilmu itu bukan untuk orang kaya saja. Ilmu itu milik semua. Tapi, hanya orang yang sabar, usaha, dan jujur akan benar-benar dapat manfaat.